Okey, selamat pagi. So pagi ni saya dengan Lydia berdua je. Macam minggu ni macam free sikit lah. Kalau tak weekend saya kerja. So alang-alang free sikit minggu ni, saya dengan Lydia nak kayu-kayu berdua lah. Hari ni tak bawa anak. Anak tidur. Sekarang kita berada di Taman Melawati KL. Kita orang pun nak kayu pun berbelah bagi. Nak KL ke Taman Melawati ke Sungai Buloh. So kita decide untuk Taman Melawati lah, sebab dalam ni dia macam area perumahan kan. So macam tenang-tenang sikit lah. Walaupun kita orang pun tak tahu sebenarnya nak kayu ke mana. So ikut kata hati lah kan. Sebab berdua kan tak ada apa yang nak dikejar kan. So kita tengok lah laluan mana yang kita nak lalu, kita lalu je. Okay, kayu je lah, mana-mana pun. Right, sekarang pukul jam 8 pagi. Masih lengang lagi trafik. Nampak ada laluan basikal. Selamat datang ke Taman Melawati. Lepas dah kayu pusing-pusing, kita orang jumpa lah laluan ni. Nampak macam ramai je kan yang menghala ke sini. Ada yang kayu, ada yang berjalan, ada yang jogging. So kita orang pun follow lah laluan ni. Walaupun tak tahu pun laluan ni ke mana kan. Tapi macam familiar lah laluan ni. Santai-santai pagi ni. Yes. Okay, terima kasih. Tak silap, laluan ni saya kayu dengan geng-geng KLF 2015. Yes. Daripada Melawati kita boleh tembus ke Zoo Negara. Tak ingat lah laluan ni. Tapi best lah. Memang tempat jogging pagi. Nyaman ni kan, pokok keliling. Okey, kita jumpa dah. Nama jalan ni Jalan Kolam Air Kampung Kelanggit. Signboard depan tu. Okey. Dia apa laluan utama lah kalau korang kayu kat Bukit Melawati ni. Dia landai je. So, kalau bawa family betul lah, landai je. Dah tempat ni. Ke rumah Yusuf Aslam. Jazlan yang nak sibuk rumah Yusuf Aslam. Bukit guys. Dah lama tak menolak. So pagi ni kita sambil kayu kita brisk walk. Brisk walk guys. Brisk walk jam 8.50. Nak tolak. Naik-naik terus bukit. Penangan Bukit Melawati. Memang bukit. Tengok tu. Sikit lagi nak sampai di puncak bukit rumah Datuk Yusuf Aslam. Syoklah bukit ni. Ada istana apa ni? Setelah menolak, kita dapat tengok view Bukit Bukau. Kita sekarang berada di puncak bukit Taman Melawati. Lawa lah view perumahan Taman Melawati. Tapi kalau di-clearkan sikit pokok-pokok ni, memang best view dia. Okay, daripada view pertama tadi tu, kita ke sini. Ada satu pot. Ni clear sikit.
Tanah runtuh ni dia tengah tutup ni. Gila. Tanah runtuh bawah rumah. Tapi view lawa lah. View best lah tengok KL. KL tak irah sangat. Ni lah view perumahan ni. Cantik kan bukit. Tiba ada apartment ni. Oh lawa je ambil gambar. Belakang aku longkang. Belakang longkang ni. Cantik-cantik. Atas bukit, rumah-rumah macam ni batu-batu memang lawa. Nak bagi salam lah. Nanti dapat air sirap tu. Air orange. Kita melalui depan rumah Datuk Yusof Aslam. Oh, tadi kau tengok bawah bukit kan. Dah atas bukit, dah sampai lah. Assalamualaikum. Bagi salam Datuk bang. Assalamualaikum Datuk Yusof Aslam. Depan lalu. Sembilu satu. Okey, sekarang pukul 9.20. Masanya untuk cari kopi. Masing-masing start kayu tak isi perut kan. So main jalan je. Air pun tak bawa ni. Harap dia beg besar tapi air tak ada langsung. Okey, so jom kita cari sarapan dan kopi. Dekat bawah kan. Tadi kita dekat atas rumah ni guys. Ni belah belakang. Okay, jam dah dekat pukul 10 dah. So, kita kan nak pergi ke belah-belah Zoo Negara lah. Belah-belah nak masuk ke Sungai Kemensa tu. Apa hal kita isi perut dulu. Sebab banyak lagi bukit nak kena mendaki. Apa ni? So, nampak food court ni dekat Taman Melawati Fasa 6 ni. Kita tinggal luar makan. Dah agak macam mana dia? Tebal. Dia ambil dua di sana dengan lontong. Wah, ini naik bukit. Tak pernah tau breakfast. Lontong lagi. Shanai lagi. Lontong ni sedap. Banyak siut dia punya ni. Wah, dia bagi. Dah kenyang perut. Sambung kayuhan. Dari Taman Melawati kita menuju ke Sungai Kemensa. Sungai Kemensa kan, terjun Kemensa. Belakang Zoo Negara tu. Dia pusing situ. Layan kesejukan air sungai. Sebelum kita patah balik dan balik. Dah lama tak kayu dari sini. Sampai kena guna Google Maps. Nak cari jalan shortcut. Kemensa hari ni kosong lah. Kita orang dah habis bercuti kot.
Okey, sebenarnya sana tu ada lagi lah atas. Tapi kita orang decide untuk sampai ke hujung ni je kayu. Macam malas nak ke sana atas tu. Dulu kalau nak tengok atas tu apa kan, tengok dekat video yang Peter 15 kayu tu. Kita orang cari tempat nak lepak. Konon nak lepak tepi sungai kan. Tapi semuanya kena bayar. Walaupun kau nak duduk melepak je. Tak ada dah. Dengan bunyi sungai je lah tepi jalan. Okay, so kita batal balik lah. Menuju ke Taman Melawati. Ya. Kemensa hike. Pukul 11 pagi. Climbing kau-kau. Okay. Itu saja kayuhan buat hari ni. Cukup untuk memanaskan kaki sebelum kita jumpa di himpunan Mega Basikal Lipat Kebangsaan kali keempat minggu depan di Putrajaya. Right. Thank you. Okay dah. Jom balik. 3 jam setengah. Cukuplah buat ado-ado. Okay, sebelum balik kan saya nak share sikit tips untuk yang nak simpan basikal dalam kereta. Okay, untuk position macam ni, sebaiknya sepatutnya dia punya gear ni kena belah atas tau. Jangan gear ni dekat belah bawah. Sebab ada yang tak biasa, dia terbalikkan basikal ni, gear ni dekat belah bawah. Tu membahayakan, merosakkan basikal lah. Oh, jernih air dia. Oh, jalan masuk sungai sebelah. Dalam ni ada kafe. King Uda pergi. Okay, tadi kita datang dengan abang tu. Kita dengan abang tu ingat nak tanya lah pasal bayaran untuk mandi kat sini kan. Sebab air dia best gila. Abang kata nak best naik atas lagi. Ikut pipe air ni. So kita tengok apa yang menarik lah Dah balik kan, dah nak balik baru nampak pipe air ni. Padahal tadi kayu dari sini je. Ni kena ikut sini lah. Tak pasal hiking. Langgit. Macam hidden gem. Kita lalu bawa empangan bai. Empangan ni, batang pipe besar ni. Tengok tu. Wow. Lagi cantik daripada Kemensa. Lama tak sangka ada tempat macam ni. Dekat Taman Melawati je. Tak payah kita nak pergi jauh-jauh. Tapi tak tahu lah dunia dalam dia macam mana kan. Nampak air je deras lah. Tapi tak tahu lah ni air sungai ke air empangan. Empangan Kelanggit. Itu macam ada tempat camping. So airnya dapat juga sentuh air sungai. Air dia tak berapa nak sejuk sangat lah. Itu sebab tengah panas. Oi, tengok tu, bestnya. Hai, saya nak mandi je. Dia sebenarnya airnya yang empangan tau. Dia tak bagi. Dia macam nasib lah, nasib. Kalau empangan dam tu dia buka, air dia banyak lah begitu. Kalau tak buka dam tu, air dia cetek je. Dari segi kejenihan air tu best lah. Best lah. Satu air hujan. So tempat tak adalah crowded macam Kemensah tu. Sesekali kita mandi air empangan okey ke? Empangan bersih tak je. Tak sampai KTV Yang dekat KKB tu pun ada ke air empangan tu. Bersih je air dia. Tak bersih bilas ke. Jadi ala-ala sungai. Tengok batang pipe besar ni. Piping ni. Best lah. Depan tu pun dah best lah. Best. Nanti kita pergi, okey? Dah, jom. Nak balik.